usul yang ke-63. Riwayat-riwayat yang menyebarkan doa khusus daripada Nabi SAW apabila khatam Al-Quran, yakni habis membaca sebuah Al-Quran, dan yang menyatakan kelebihan doa khatam Al-Quran, sama ada di dalam salat atau di luar salat. Tidak ada satu pun yang sahih, baik yang diriwayatkan secara marfu' ataupun mauquf. Kebanyakannya adalah maudhu' atau dhaif yang tidak dapat ditampung kedhaifannya, yakni dhaif sangat. Hanya ada satu sahaja riwayat mauquf daripada Anas sahih. Ia menyebutkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah mengumpul anak pinaknya apabila hendak khatam Al-Quran di luar salat dan berdoa beramai-ramai, tetapi tanpa lafaz doa tertentu dan tanpa menyatakan apa-apa kelebihan berkumpul beramai-ramai pada ketika itu. Contoh pertama, bermaksud Abu Umamah meriwayatkan katanya, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, apabila seseorang daripada kamu khatam Al-Quran, yakni habis membaca semua sekali Al-Quran, dia hendaklah mengucapkan, Allahumma anis wahsyati fi qabri, ya Allah tenangkanlah ketakutanku kepada kesepian di dalam kuburku. Betul ke tidak ada sepi dalam kubur? Itu betul. Ada dalam hadis yang sahih pun ada. Tapi doa ini, sebagaimana di sini disebutkan, Nabi SAW bersabda. Itu yang jadi masalahnya. Komentar. Di dalam sana terdapat 3 orang perawi yang cukup bermasalah. Pertama, Laith bin Muhammad. Ia seorang perawi matruk. Kedua, Salim Al-Khayyat, ia langsung tidak bernilai. Ketiga, Ahmad bin Abdullah bin Khalid, seorang perawi pendusta besar. Tidak ada apapun yang salahnya dalam kandungan hadis tersebut. Memanglah kubur itu tempat yang sepi dan menakutkan bagi sesetengah orang yang telah mati berdasarkan sekian banyak hadis yang sahih. Boleh saja anda berdoa dengannya, tetapi ia tidak boleh sama sekali dikaitkan dengan Rasulullah SAW. Itulah halnya hadis maudhu' dan hadis yang dhaif sangat. Ia tidak boleh dinisbahkan ataupun dikaitkan kepada baginda SAW. Tanpa doa itu pun, orang-orang yang beriman dan beramal saleh tidak akan kesepian dan ketakutan di dalam kuburnya. Amal salehnya akan ditukarkan menjadi teman yang mesra dengannya di dalam kubur. Di dalam hadis Al-Bara' bin Azib tentang soalan malaikat terhadap orang-orang yang mati di dalam kubur, jelas menunjukkan perkara ini. Hadis Al-Bara' bermaksud dan datang kepadanya, iaitu orang yang mati, orang yang comel wajahnya, cantik pakaiannya dan wangi baunya. Dia berkata, terimalah berita yang menggembirakanmu. Maka si mati bertanya, siapa engkau? Dia menjawab, akulah amal salehmu. Tentang orang kafir pula, Nabi SAW bersabda, dan datang kepadanya, yakni orang yang mati, seorang yang jelek wajahnya, huduh pakaiannya dan busuk baunya. Dia berkata, terimalah berita yang menyusahkanmu. Inilah hari yang dijanjikan kepadamu. Cerita manusia di dalam kubur ni bila mati memang dia kesepian. Itu ada dalam hadis yang sahih. Ini hadis ni sahih. Tetapi doa tadi minta hilangkan kesepian dalam kubur itu dikatakan daripada Nabi SAW, itu tidak benar. Yang itu tidak benar. Tak payah doa tu pun. Kalau orang tu memang dia beriman dan beramal soleh, dengan sendirinya amalan dia tu akan menenangkan dia. Contoh kedua, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yad'u 'inda khatmil Quran, Allahumma arhamni bil Quran waj'alhu li imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirni minhuma nasit wa 'allimni minhuma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-lail wa atraf an-nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Bermaksud sesungguhnya Nabi SAW selalu berdoa ketika khatam Al-Quran. Yang habis membaca semua sekali Al-Quran. Dia berdoa begini, Ya Allah, rahmatilah aku dengan Al-Quran
Jadikanlah ia ikutan, cahaya, petunjuk dan rahmat bagiku. Ya Allah, ingatkanlah aku mana yang telah aku terlupa daripadanya, yakni Al-Quran. Ajarkanlah aku apa yang belum aku ketahui daripadanya, dan kurniakanlah kepadaku kemampuan membacanya pada waktu malam dan siang. Jadikanlah ia sebagai hujah bagiku, wahai Tuhan sekalian alam. Jadi kan menarik tu doa tu. Kalau kita baca dan faham maksud dia tu kan. Jadi ramailah orang baca ni. Dan dikatakan Nabi SAW selalu baca. Benar ke tidak? Itu yang kita nak tahu. Tak benar. Tak betul. Rujukan. Di mana ada cerita ni? Termasuklah dalam kitab Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin. Komentar. Hadis ini memang langsung tiada asalnya. La asla lahu. Hadis la asla lahu ialah yang tidak terdapat di dalam mana-mana kitab hadis yang mengemukakan hadis-hadis dengan bersanad. Sebaliknya ia adalah hadis maudhu' yang tidak boleh disandarkan kepada Nabi SAW. Dua doa yang dikemukakan sebagai contoh pertama dan kedua di bawah usul ke-63 ini sebenarnya merupakan punca bagi doa khatam Al-Quran yang tercatat di akhir setengah surah Al-Quran, dan ia tersebar dengan agak meluas dalam masyarakat Islam di mana-mana. Sebagai contoh, ini Quran ini. Ini cetakan Indonesia. Baik, kalau kita tengok di hujung dia, doa khatamil Quran dicetak dan tersebar di Indonesia. Di tempat kita pun ada. Allahumma anis wahsyati fi qabri, itu termasuk dalam hadis contoh pertama tadi. Allahumma arhamni bil Quranil azim hingga ke akhir ni, ini hadis contoh kedua yang kita baca tadi. Nasib baiknya, alhamdulillah, dia tak ada sebut doa ni daripada Nabi SAW, tak ada sebut. Cuma dia sekadar sebut doa khatam Al-Quran. Jadi kalau kita tidak kaitkan dengan Nabi SAW, tak ada nampak yang bercanggah pun dalam doa ni. Kalau kita nak baca pun boleh. Cumanya oleh kerana dalam setengah-setengah kitab dengan jelas disebutkan ini doa Nabi, takut-takut kita rasa ada kelebihan lah daripada yang lain. Kalau macam tu tak benar lah, tak benar. Sebenarnya tidak salah doa-doa tersebut selain ia tidak sabit daripada Nabi SAW. Anda boleh sahaja membacanya, cuma janganlah percayai ia adalah doa dari Nabi SAW. Anda boleh saja memilih mana-mana doa khatam Al-Quran, baik yang dikatakan sebagai doa Nabi atau bukan doa Nabi, selagi ia tidak mengandungi sesuatu yang salah menurut akidah dan syariat Islam. Contoh ketiga, bermaksud Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pembaca Al-Quran pada setiap kali khatam Al-Quran ada doa yang mustajab, dan ia akan memperolehi satu pokok di dalam syurga yang mana kalau seekor burung gagak terbang dari pangkalnya, niscaya ia tidak akan sampai kepada dahannya kecuali setelah ia tua. Itu kelebihannya. Jadi pokok tu pokok dalam syurga lah, dia akan dapat. Dan komentar Ibnul Jauzi berkata, hadis ini tidak sahih daripada Nabi SAW. Yazid Ar-Raqashi kata Ahmad tentangnya tidak boleh ditulis apa-apa daripadanya. Kalaupun ada riwayat sahih dalam bab ini, hanyalah satu sahaja riwayat mauquf daripada Anas. Ia diriwayatkan daripada Thabit Al-Bunani, Qatadah, Ibnu Atiyah dan lain-lain. Bermaksud bahawa Anas bin Malik apabila hendak khatam Al-Quran akan mengumpulkan anak isterinya, lalu beliau mendoakan untuk mereka. Asar ini diriwayatkan oleh Ibnul Mubarak, Ibnu Abi Shaybah. Riwayat mauquf daripada Anas tentang beliau mengumpulkan anak-anak atau ahli-ahli keluarga untuk sama-sama berdoa ketika khatam Al-Quran memang sabit dan sahih. Itulah satu-satunya asal sahabat yang sahih berhubung dengan perkara ini. Ada
kalau lafaz dia tu tidak bercanggah dengan akidah Islam, dengan usul syariat, boleh lagi kita guna. Andai kata kandungan tu tidak bercanggah lah, boleh kita guna. Boleh dipakai dengan beberapa syarat. Antara syaratnya, kita tidak boleh kaitkan dengan Nabi SAW. Yang kedua, kita tidak boleh menganggap dapat pahala dengan kita baca atau kita buat itu. Dan yang ketiga, kita tidak anggap benda ni daripada Rasulullah SAW. Boleh, sekiranya tidak bercanggah. Kalau bercanggah tak boleh lah. Dan biasanya ada bercanggah tu di mana-mana.